Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di bulan yang cukup mulia, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang diangkat segala rezeki, bulan yang diampunkan segala dosa. Dan di bulan ini juga ramai manusia yang ingin melakukan pelbagai kebaikan. Jadi untuk makluman semua, pada tahun ini sekali lagi Kelab Taha akan mengadakan program bersama dengan anak yatim. Jadi di sini sesiapa yang melihat video ini ataupun yang mendapat akses, tidak kiralah anda berada di mana sekalipun, kami pihak Kelab Taha membuka ruang kepada anda semua untuk bersama dengan kami untuk membantu anak-anak yatim daripada Rumah Nur Kasih Taiping, Perak. Betul tu Hafiz. Pada 18 Mac ni yang bersamaan dengan 17 Ramadan yang jatuh pada hari Nuzul Quran, kami pihak Kelab Taha akan membawa seramai 14 orang anak yatim daripada Pertubuhan Nur Kasih. Kami akan membawa mereka ke Lotus Taiping untuk membeli kelengkapan raya bersama. Bukan itu sahaja, kami Kelab Taha akan mengadakan majlis khatam Al-Quran dan iftar bersama-sama dengan mereka, dan juga tidak dilupakan sumbangan duit raya. Semoga hari Aidilfitri mereka lebih bermakna. Okey, setakat ini Kelab Taha hanyalah mendapatkan tajaan untuk memberi duit hari raya Aidilfitri kepada mereka. Jadi di sini saya inginlah meminta sedikit tambahan dana sekitar RM1,000 untuk menjayakan program kali ini. Oleh itu, sesiapa yang melihat video ini ataupun yang mendengar video ini, bolehlah membuat hebahan kepada kenalan anda semua agar kami berjaya mendapatkan jumlah sumbangan tersebut. Setiap sumbangan pihak tuan-puan, tidak kira banyak ataupun sikit, akan memberi impak yang besar kepada mereka. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan juga, kami pihak Kelab Taha akan menggunakan 15% daripada keseluruhan sumbangan untuk kegunaan program seperti makanan, pengangkutan dan lain-lain. Selain jika pihak tuan-puan masih ragu-ragu dengan kami mendapat keizinan penuh daripada Pertubuhan Nur Kasih untuk berkongsi detail anak yatim dan risi pembelanjaan sebagai bukti dan rujukan pihak tuan-puan. Okey Dayah, macam mana sumbangan dapat disalurkan untuk membantu program ini? Okey, sumbangan boleh disalurkan di nombor akaun yang tertera di sini dengan menulis reference sebagai AY Update untuk pihak kami membezakan duit telah masuk program ini dengan program yang lain. Okey, pihak tuan-puan juga boleh menghubungi PIC program kami untuk mendapat maklumat dengan lebih lanjut. Okey, kami pihak Kelab Taha mengalu-alukan jika pihak tuan-puan ingin turut serta dalam program ini. Jadi harapan kami pada program kali ini adalah kami berharap yang mana sumbangan tersebut bukanlah pada pakaian raya semata-mata, tetapi kami juga mengharapkan sumbangan seperti keperluan yang lain. Jadi marilah kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih bermakna untuk kita semua dan mereka. Di akhir kata daripada kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.